Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Ini adalah motosikal 150cc yang menggunakan sistem auto clutch. Naik gear, turun gear tak payah pakai clutch. AMI Tech telah hampir selesai diorang punya R&D untuk sistem auto clutch untuk enjin 150cc diorang lah. And diorang dah test lebih daripada 40,000 kilometer diorang jalan dengan sistem ni. Dan diorang test sistem auto clutch ni dekat motor ni lah, Suzuki Raider 150. Saya dan media-media motosikal negara pun dah test. Memang so far so good lah orang kata. Maybe diorang akan touch up sikit lagi sebelum final product diorang lah. Untuk Avast ataupun Suzuki, sistem auto clutch ni kita tunggu dan lihat. Tapi diorang cakap motosikal 150cc auto clutch ni akan dilancarkan pada tahun ini. So dalam tempoh tahun ni kita akan dapat lihat sebuah motosikal 150cc menggunakan sistem auto clutch. Persoalan dia, siapa yang akan keluar dulu? Dan kita orang pun diberi peluang untuk melihat sendiri model 150cc Kapcai daripada Avast. Dan daripada apa yang kita orang tengok tu memang sangat-sangat padu. Mungkin akan menjadi Kapcai 150cc paling jahat dalam pasaran negara kita. Mungkin guys, kita tunggu dan lihat. Bye, Assalamualaikum. Tapi kena main throttle lah